Pelangi menjadi simbol LGBT kerana warna-warnanya yang berbagai, melambangkan kepelbagaian komuniti LGBT serta keindahan dan kebahagiaan. Bendera pelangi asal direka oleh Gilbert Baker pada tahun 1978 untuk menggantikan simbol Nazi dan digunakan untuk memperjuangkan hak-hak LGBT. Dengan setiap warna pada mulanya mewakili aspek tertentu dalam perjuangan komuniti tersebut. Warna-warna pelangi melambangkan setiap individu dalam komuniti LGBT yang datang dari berbagai latar belakang, jantina, kaum, dan mereka hidup dalam harmoni. Warna pelangi melambangkan keindahan alam semula jadi dan kebahagiaan yang dicari oleh komuniti LGBT untuk diterima dan dihormati. Bendera pelangi direka oleh Gilbert Baker atas permintaan aktivis hak gay Harvey Milk untuk mewakili komuniti LGBT dalam perarakan Gay Pride di San Francisco pada tahun 1978. Setiap warna pada bendera asal mempunyai makna tersendiri. Bendera asal menampilkan 8 warna, setiap satunya dengan makna yang berbeza. Di bahagian atas, merah jambu melambangkan seks, merah mewakili kehidupan, oranye mewakili penyembuhan, kuning mewakili cahaya matahari, hijau mewakili alam semula jadi, turquoise dikaitkan dengan seni, indigo mewakili keharmonian, dan akhirnya ungu mewakili semangat. Bendera pelangi digunakan secara luas di acara-acara hak LGBT di seluruh dunia untuk memperingati peristiwa penting seperti peristiwa Stonewall yang berlaku pada bulan Jun 1969.